Pernahkah anda rasa seperti anda hidup dalam satu ulangan? Bangun pagi, pergi kerja, hadapi tekanan yang sama, berurusan dengan orang yang sama, merasa emosi yang sama, dan kemudian tidur, hanya untuk mengulanginya semula keesokan harinya. Ia seolah-olah anda terperangkap dalam satu kitaran yang tidak berkesudahan, sebuah filem yang dimainkan berulang kali. Anda mungkin cuba mengubah keadaan luaran, mungkin menukar pekerjaan atau mencari hobi baru, tetapi entah bagaimana, perasaan yang sama, corak yang sama kembali menghantui anda. Rasa kekosongan ini, rasa terperangkap ini, dikenali dalam ajaran kuno sebagai samsara, roda penderitaan yang berputar tanpa henti. Ramai orang percaya bahawa kehidupan ini adalah satu siri peristiwa rawak. Mereka fikir mereka adalah mangsa keadaan terumbang-ambing oleh nasib yang tidak dapat dikawal. Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada anda bahawa kitaran ini bukanlah sesuatu yang rawak? Bagaimana jika ia sebenarnya adalah satu ciptaan, satu program yang berjalan di latar belakang kewujudan anda tanpa anda sedari? Dan yang lebih penting, bagaimana jika saya katakan anda memegang kunci untuk menghentikan program ini dan menulis skrip yang baru sepenuhnya? Ini bukan falsafah angan-angan. Ini adalah titik pertemuan di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan penemuan paling canggih dalam sains moden, terutamanya dalam bidang fizik kuantum. Sains kini mula mengesahkan apa yang telah diajarkan oleh para bijaksana selama beribu-ribu tahun. Realiti di sekeliling anda bukanlah sesuatu yang tetap dan pepejal. Ia adalah sebuah lautan tenaga dan kemungkinan yang sentiasa berubah, dan kesedaran andalah yang membentuk gelombang di lautan itu. Transformasi kewujudan anda tidak berlaku melalui perubahan besar yang drastik di luar sana, tetapi melalui anjakan halus dalam persepsi dan keputusan anda di dalam sini. Anjakan ini yang mungkin kelihatan kecil sebenarnya adalah sebahagian daripada reka bentuk pintar yang lebih besar, satu tarian antara kesedaran anda dan medan kuantum yang menyusun semula realiti di sekeliling anda. Bersedia untuk melihat melangkaui ilusi dunia fizikal dan menemui kuasa sebenar yang ada dalam diri anda. Penyelesaian untuk keluar dari kitaran samsara ini bukanlah dengan melawan atau menolak realiti semasa anda. Itu hanya akan menguatkan lagi tenaga yang tidak anda inginkan. Sebaliknya, penyelesaiannya terletak pada pemahaman dan penggunaan satu prinsip asas dari fizik kuantum yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen dwi celah yang terkenal dalam fizik kuantum menunjukkan sesuatu yang sangat aneh dan menakjubkan. Zarah subatom seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila tidak diperhatikan. Tetapi saat seorang saintis memerhatikannya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Dalam erti kata lain, tindakan pemerhatian itu sendiri menentukan realiti zarah tersebut. Sekarang, fikirkan implikasi ini dalam hidup anda. Anda adalah pemerhati bagi realiti anda. Kemana anda meletakkan perhatian dan fokus anda, disitulah tenaga anda mengalir, dan disitulah gelombang kemungkinan runtuh menjadi pengalaman hidup yang nyata. Jika anda sentiasa memerhatikan kekurangan, masalah dan drama dalam hidup anda secara aktif memilih kemungkinan tersebut dari medan kuantum dan menjadikannya realiti pepejal anda. Anda mengekalkan kitaran itu dengan tenaga pemerhatian anda. Transformasi bermula apabila anda dengan sengaja menarik perhatian anda dari apa yang anda tidak mahu dan mula meletakkannya pada apa yang anda mahu cipta. Ini bukan tentang menafikan masalah yang ada, tetapi tentang tidak lagi memberinya tenaga utama anda. Anda mula memerhati kemungkinan yang berbeza. Anda mula merasakan emosi masa depan yang anda inginkan seolah-olah ia sudah berlaku sekarang.
Dengan melakukan ini, anda sedang menghantar isyarat baru ke medan kuantum. Anda sedang memberitahu alam semesta, inilah realiti yang saya pilih untuk perhatikan. Inilah kemungkinan yang saya mahu runtuhkan menjadi pengalaman saya. Anjakan halus dalam fokus, inilah yang memulakan proses penyusunan semula realiti anda dari peringkat kuantum. Mengapa begitu sukar untuk melepaskan corak lama walaupun kita sudah tahu mengenainya? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, iaitu minda separa sedar. Ahli neuroscience telah membuktikan bahawa sekitar 1955% daripada tingkah laku harian kita, pemikiran dan tindak balas emosi kita adalah automatik dan dikawal oleh minda separa sedar. Ia adalah satu set program yang telah dipasang sejak kita kecil, dibentuk oleh pengalaman masa lalu, kenangan emosi dan kepercayaan yang kita terima daripada keluarga dan masyarakat. Fikirkan tentang kali pertama anda belajar memandu kereta. Pada mulanya, anda perlu berfikir secara sedar tentang setiap tindakan. Tetapi selepas beberapa lama, ia menjadi automatik. Anda boleh memandu sambil mendengar muzik atau berbual kerana program memandu itu kini berjalan dalam minda separa sedar anda. Begitu juga dengan program emosi kita. Jika anda dibesarkan dalam persekitaran di mana anda sentiasa merasa bimbang tentang wang, otak anda telah membina laluan neural yang kuat untuk kebimbangan itu. Badan anda juga menjadi ketagih secara kimia kepada hormon tekanan yang dihasilkan oleh emosi tersebut. Jadi, walaupun anda secara sedar berkata, saya mahu menjadi kaya dan tenang, 95% daripada diri anda, iaitu badan dan minda separa sedar anda, masih menjalankan program kekurangan dan kebimbangan. Identiti anda, siapa yang anda percaya diri anda, terikat kuat pada program-program ini. Anda mungkin berkata, saya memang seorang yang cepat risau atau saya tidak pernah bernasib baik dalam hubungan. Ini bukan siapa anda sebenarnya, ia adalah program yang sedang berjalan. Untuk benar-benar berubah, anda perlu melangkaui minda analytical anda yang hanya 5% itu dan masuk ke dalam sistem operasi untuk memprogram semula kepercayaan dan tindak balas emosi yang tersemat dalam minda separa sedar anda. Anda perlu memutuskan siapa anda tidak mahu jadi lagi untuk menjadi siapa yang anda benar-benar mahu jadi. Jadi, bagaimana kita boleh memprogram semula sistem operasi 95% yang berkuasa ini? Kuncinya adalah dengan melangkaui minda sedar yang analytical dan masuk ke dalam keadaan di mana kita boleh mengakses minda separa sedar. Di sinilah amalan seperti meditasi dan kesedaran menjadi alat yang sangat berkuasa, bukan sebagai ritual rohani semata-mata, tetapi sebagai teknologi untuk perubahan. Apabila anda bermeditasi, anda memperlahankan gelombang otak anda, beralih dari keadaan beta yang sibuk dan berjaga-jaga kepada keadaan alfa atau theta yang lebih tenang dan reseptif. Dalam keadaan ini, pintu kepada minda separa sedar terbuka luas, membolehkan anda menanam benih kepercayaan dan niat yang baru. Di sinilah konsep frekuensi dan getaran menjadi sangat praktikal. Semua benda di alam semesta ini, termasuk diri anda, adalah tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Pemikiran anda membawa maklumat, tetapi perasaan dan emosi adalah yang membawa cas tenaga. Perasaan seperti kegembiraan, cinta dan kesyukuran mempunyai frekuensi getaran yang tinggi, manakala perasaan seperti ketakutan, kemarahan dan rasa bersalah mempunyai frekuensi yang rendah. Untuk menarik realiti baru yang anda inginkan, anda tidak boleh hanya memikirkannya. Anda mesti merasakannya. Anda perlu menjana frekuensi emosi yang sepadan dengan realiti tersebut. Semasa dalam meditasi, anda boleh bertanya pada diri sendiri, bagaimana rasanya jika saya sudah berjaya? Bagaimana rasanya jika saya sihat sepenuhnya? Bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat?
Kemudian, benarkan diri anda untuk benar-benar merasai emosi itu dalam badan anda sekarang. Dengan melakukan ini secara konsisten, anda sedang mengajar badan anda secara kimia bagaimana rasanya masa depan yang anda inginkan. Anda sedang menyelaraskan semula tanda tangan tenaga anda. Ini selari dengan prinsip resonans dalam mekanik kuantum. Apabila anda menyiarkan frekuensi tertentu, anda secara semula jadi akan menarik pengalaman dan peluang yang bergetar pada frekuensi yang sama. Anda tidak lagi mengejar realiti yang anda inginkan. Anda menariknya kepada anda melalui daya tarikan magnetik tenaga anda. Apabila anda mula melakukan kerja dalaman ini dengan konsisten, menyelaraskan pemikiran, perasaan dan tenaga anda, sesuatu yang ajaib akan mula berlaku di dunia luaran anda. Anda akan mula perasan apa yang dipanggil synchronicity. Synchronicity bukanlah kebetulan semata-mata. Ia adalah bukti nyata bahawa medan kuantum sedang bertindak balas terhadap perubahan dalaman anda. Tiba-tiba, anda terfikir tentang seseorang dan orang itu menelefon anda. Anda memerlukan jawapan kepada satu soalan dan anda secara tidak sengaja terdengar perbualan orang lain yang memberikan jawapan tepat yang anda perlukan. Peluang yang sempurna muncul entah dari mana, seolah-olah ia direka khas untuk anda. Ini adalah tanda-tanda penjajaran kuantum. Ia adalah maklum balas dari alam semesta yang memberitahu anda, saya mendengar isyarat baru anda. Saya sedang menyusun semula matriks realiti untuk memadankan frekuensi baru anda. Ini bukan sekadar idea rohani. Ia disokong oleh bidang sains seperti epigenetik. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana persekitaran dan tingkah laku boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Selama bertahun-tahun, kita diajar bahawa kita adalah mangsa genetik kita. Tetapi epigenetik menunjukkan bahawa kesedaran, pemikiran dan emosi anda adalah sebahagian daripada persekitaran sel anda. Apabila anda mengubah keadaan dalaman anda dari tekanan kepada kegembiraan, dari ketakutan kepada cinta, anda secara harfiah menghantar isyarat kimia baru kepada sel-sel anda. Isyarat ini boleh menghidupkan gen untuk kesihatan dan mematikan gen untuk penyakit. Anda bukan lagi mangsa biologi anda. Anda menjadi tuan kepada ekspresi genetik anda. Inilah saatnya anda menyedari bahawa anda bukan lagi entiti yang terpisah yang cuba bertahan dalam dunia yang bermusuhan. Anda adalah sebahagian daripada satu reka bentuk pintar yang lebih besar. Anda adalah kesedaran yang mengalami dirinya sendiri dalam bentuk manusia, dengan keupayaan untuk berinteraksi dan mencipta bersama dengan medan kecerdasan yang tidak terhingga. Synchronicity adalah kedipan mata dari alam semesta, satu pengesahan bahawa anda berada di landasan yang betul, dan bahawa penyusunan semula realiti anda sedang berjalan lancar. Anda hanya perlu terus mempercayai prosesnya. Memahami konsep-konsep ini adalah satu perkara, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kehidupan seharian anda adalah di mana transformasi sebenar berlaku. Perubahan ini tidak berlaku dalam satu sesi meditasi yang panjang, tetapi dalam siri pilihan sedar yang anda buat dari saat ke saat. Ia bermula dari saat anda membuka mata pada waktu pagi. Daripada terus mencapai telefon dan membiarkan dunia luar menentukan keadaan emosi anda, ambil masa beberapa minit untuk berhubung dengan diri anda. Tetapkan niat untuk hari itu. Tanya diri anda, versi terbaik diri saya akan muncul bagaimana hari ini? Apakah tenaga yang saya pilih untuk jelmakan? Dengan melakukan ini, anda memulakan hari anda sebagai pencipta, bukan sebagai reaktor. Sepanjang hari, amalkan pemeriksaan kendiri secara berkala. Di tengah-tengah kesibukan kerja ataupun semasa terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, berhenti sejenak dan tanya diri anda, apakah yang saya rasa sekarang? Apakah pemikiran yang sedang bermain di fikiran saya?
Adakah tenaga ini selari dengan masa depan yang ingin saya cipta? Jika anda mendapati diri anda tergelincir ke dalam corak lama, seperti kebimbangan atau kritikan, jangan menghukum diri sendiri. Cukup dengan menyedarinya. Kesedaran itu sendiri sudah cukup untuk memecahkan keadaan tidak sedar itu. Kemudian, dengan lembut, alihkan fokus anda kepada sesuatu yang anda syukuri. Ataupun tarik nafas dalam-dalam dan bayangkan tenaga yang anda inginkan mengalir melalui anda. Ini adalah latihan untuk menjadi tuan kepada keadaan dalaman anda, tanpa mengira keadaan luaran. Sekarang, saya mahu anda berhenti sejenak dan fikirkan satu sinkronisiti, sekecil mana pun yang pernah anda alami baru-baru ini. Mungkin anda melihat nombor yang berulang, atau lagu yang betul dimainkan pada masa yang tepat. Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Mari kita cipta satu medan tenaga kolektif tentang keajaiban yang berlaku di sekeliling kita dan menguatkan kepercayaan kita bersama. Semasa anda memulakan perjalanan transformasi ini adalah penting untuk bersedia menghadapi cabaran. Apabila anda mula berubah, akan ada tentangan. Ego anda yang identitinya terbina di atas corak lama akan berasa terancam. Ia akan membisikkan keraguan di telinga anda. Ini tidak akan berhasil. Siapa kamu fikir kamu ini? Kamu akan gagal seperti biasa. Fikiran dan emosi lama yang biasa akan muncul semula dengan kuat, cuba menarik anda kembali ke keadaan yang selesa. Tetapi terhad. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah sebahagian daripada proses. Bayangkan anda sedang cuba memusingkan sebuah kapal kargo yang besar di tengah lautan. Anda tidak boleh memusingkannya serta-merta. Ia memerlukan masa dan usaha yang berterusan. Pada mulanya, walaupun enjin sudah beralih arah, momentum lama masih akan membawa kapal itu ke hadapan untuk seketika. Begitu juga dengan realiti anda. Ia mempunyai momentum. Anda mungkin mempunyai beberapa hari yang hebat di mana anda merasa selaras dan berkuasa. Diikuti dengan hari di mana anda merasa seperti kembali ke titik permulaan. Ini dipanggil ketidakselarasan atau incoherence. Kunci di sini bukanlah untuk berputus asa atau menghakimi diri sendiri. Kuncinya adalah ketekunan dan belas kasihan. Apabila anda jatuh, jangan tinggal di situ. Sedari ia, terima ia sebagai sebahagian daripada proses pembersihan dan kemudian dengan sengaja pilih untuk kembali ke pusat anda, kembali kepada keadaan yang anda ingin jelmakan. Setiap kali anda melakukan ini, anda melemahkan sambungan neural lama dan menguatkan yang baru. Anda sedang membina daya tahan emosi. Percayalah pada proses ini, terutamanya apabila anda tidak dapat melihat hasilnya dengan serta-merta. Perubahan yang paling mendalam sering bermula sebagai anjakan yang paling halus. Mungkin anda perasan anda tidak lagi bertindak balas terhadap sesuatu yang dahulunya akan membuat anda marah. Atau mungkin anda merasakan sedikit ketenangan di tengah-tengah kekecohan. Raikan kemenangan-kemenangan kecil ini. Ia adalah bukti bahawa penyusunan semula dalaman anda sedang berlaku. Dan lambat laun, dunia luaran anda tidak mempunyai pilihan lain selain mencerminkannya. Kita telah menempuh satu perjalanan yang mendalam. Dari memahami bagaimana kita terperangkap dalam kitaran berulang kepada menemui kuasa kita sebagai pemerhati kuantum yang mampu membentuk realiti. Kita telah meneroka peranan minda secara sedar yang diprogramkan dan bagaimana untuk memprogramnya semula melalui niat dan emosi yang tinggi. Kita telah melihat bagaimana sinkronisiti bukan lagi kebetulan, tetapi adalah bahasa alam semesta yang mengesahkan penjajaran kita. Mesej utama yang ingin saya sampaikan adalah ini. Anda jauh lebih berkuasa daripada apa yang anda telah diajar untuk percaya. Anda bukan hanya jasad fizikal yang terhad, mengharungi kehidupan yang telah ditentukan.
Anda adalah medan kesedaran dan tenaga yang bertenaga berinteraksi secara dinamik dengan lautan kemungkinan yang tidak terhingga yang dikenali sebagai medan kuantum. Sains moden dan kebijaksanaan kuno kini bertemu pada satu titik kebenaran yang sama. Fizik kuantum menunjukkan kepada kita bahawa dunia material yang pepejal ini pada dasarnya adalah tenaga dan maklumat. Neuroscience menunjukkan kepada kita bahawa kita boleh mengubah otak dan minda kita. Dan epigenetik membuktikan bahawa kita boleh mengubah ekspresi genetik kita. Semua penemuan ini menunjuk kepada satu kesimpulan yang tidak dapat dinafikan. Kesedaran adalah asas kepada segala-galanya. Perubahan tidak bermula di luar sana. Ia bermula di dalam sini. Ia bermula dengan satu pemikiran yang anda pilih untuk tidak lagi percayai. Ia bermula dengan satu emosi yang anda enggan terus rasai. Ia bermula dengan keputusan untuk menjadi pencipta hidup anda, bukan mangsanya. Perjalanan ini bukanlah tentang menambah sesuatu yang baru kepada diri anda. Ia adalah proses mengingati siapa diri anda yang sebenar sebelum dunia memberitahu anda siapa anda sepatutnya. Jangan tunggu lagi untuk kebenaran atau keadaan yang sempurna. Kuasa anda ada pada saat ini. Mulakan hari ini. Pilih satu pemikiran. Pilih satu perasaan. Pilih satu tindakan yang selari dengan masa depan yang anda inginkan. Tenaga anda adalah undian anda untuk realiti yang ingin anda cipta. Undilah dengan bijak.